Hari ni rasa lain, besok rasa lain, lusa rasa lain. Kejap kan manis, kejap kan tawar pula, kejap kan kenapa pahit sangat ni. Aduh, tak konsisten kan. Inilah masalah yang selalu pencinta-pencinta kopi hadapi dekat luar sana tu. Benda paling penting bagi kita adalah kepuasan customer. Kita Coffee Star, produk kita Auto Barista Machine, memang menyediakan pelbagai jenis minuman kopi, option selain kopi pun ada, dan macam-macam lagi minuman lah. Tapi kebanyakan mesin kopi kat luar sana ni sekarang ni, kalau korang minum kan, rasa dia kadang-kadang hari ni lain, besok lain, lusa lain. Kenapa boleh jadi macam tu? Ini mungkin disebabkan cara servis mesin tersebut lah, yang mungkin tak berapa nak efisien dan tak berapa nak mengikut SOP. Macam kita sendiri, mesin Auto Barista daripada Coffee Star, memang kita ada team untuk buat checking dan juga servis maintenance mesin ni lah. Kuantiti biji kopi pun memang kita akan pantau. Kita tak nak lah biji kopi tu dah terlampau lama dalam mesin tu sampai kan rasa dia pun dah tak fresh. Walaupun harga kopi kita memang affordable, tapi kita nak bagi yang terbaik, kopi yang fresh untuk customer kita. Banyak perkara yang kita akan tengok dan kita akan buat servis dekat mesin Auto Barista ni supaya korang dapat kopi yang betul-betul premium. Kalau nak cerita pasal SOP, bukannya kita jaga biji kopi tu sahaja. Dalam mesin tu macam-macam ada. Jadi semua benda ni kena ambil kira. Kalau kata korang nak kopi yang betul-betul rasa dia maintain, kita orang ada Coffee Star.